Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam prakarsa pendidikan. Selamat datang ke podcast saya. Nama saya Nur Afia Syahira binti Ahmad Saifuddin, host anda pada hari ini. Bersama saya, Puan Teh Faridah binti Abdul Jalil, Timbalan Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Terengganu. Selamat datang Puan ke sekolah kami. Selamat datang adik Afiah ya. Okay. Puan, sejak kebelakangan ini, kita sering mendengar istilah Malaysia Madani dan Generasi Madani. Boleh Puan terangkan kepada kami dengan bahasa yang mudah difahami, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Generasi Madani? Mengapa perkara ini sangat penting untuk anak-anak seperti kami? Persilakan Tuan. Terima kasih Afiah, bijak. Okay, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah pada pihak sekolah kerana menjemput Jabatan Perpaduan lah dari segi perkongsian tentang tajuk kita iaitu membina generasi madani. Okey, soalan Afiah tu soalan yang sangat bijak lah soalan yang pertama. Okey, saya sebenarnya happy tau tengok anak-anak kita macam Afiah ni dia ke depan. Selain dia berani, saya percaya Afiah ni seorang yang rajin Afiah Okey, bagi menjawab soalan yang pertama, apa yang dimaksudkan Malaysia Madani? Okey, saya tahu kalau kita sebut Madani, semua orang boleh sebut kan? Madani, Madani. Setiap hari pun kita sebut Salam Malaysia Madani. Tahu tak maksud Madani tu adik-adik? Okey, Madani dia ada terdiri daripada 6 patah huruf iaitu M-A-N-D-A-N-I. Kalau M tu maksud dia apa? Kemampanan. Kalau A, kesejahteraan. G, daya cipta. Dan A adalah hormat. N, keyakinan. Lepas tu yang I apa? Kalau tahu? Ihsan. Okey, kalau kita tengok daripada huruf Madani ni, sebenarnya senang je kita nak faham maksud generasi Madani. Kalau saya tanya adik-adik kan, siapa yang nak jadi doktor? Okey, siapa yang nak jadi doktor kat sini? Mungkin ramai. Kalau nak jadi cikgu, confirm ramai juga. Nak jadi pegawai kerajaan, nak bekerja di bawah orang kata DIPT, di sekolah, mesti ramai. Tapi tahukah adik-adik, selain daripada nak jadi orang kata doktor, kita kena jadi doktor yang berjaya. Doktor yang baik. Kalau nak jadi cikgu, bukan setakat cikgu yang bijak, cikgu yang boleh kontrol anak, tapi kena jadi cikgu yang mana? Yang mana? Yang boleh tunjuk teladan yang baik. Okay? Satu lagi contoh yang paling senang lah adik Afiah adalah polis. Okay, kita tahu polis jaga keselamatan kan? Menjadi orang kata benteng pertahanan kita. Tapi selain daripada jadi benteng pertahanan kita, polis juga dia ada nilai yang baik. Iaitu polis perlu adil. Okey, yang terakhir kita perlu lihat dari segi generasi madani ni, bukan kita nak jadikan seseorang tu orang yang bijak saja tau. Dia perlu jadi orang yang ada nilai. Ada nilai murni dalam hati. Bijak di kepala, nilai di hati tu sangat murni. Itu maksudnya generasi madani. Okey, kalau saya bagi contoh kalau di peringkat sekolah, kalau adik-adik boleh bayangkan. Katakanlah ada seorang budak, dia baru daftar sekolah, dia tak ada kawan. Seorang pun tak nak kawan dengan dia. So anak yang ada ciri-ciri generasi madani, why not pergi kat dia, tegur sapa dia, ajak dia main, ajak dia makan sama. Itulah generasi madani. Okey, kalau cikgu bahagikan kumpulan-kumpulan, dia campur Melayu, Cina, India. Itu cikgu madani. Itu contoh yang paling mudah lah yang saya boleh bagi. Apa dia generasi madani. Puan, siapa yang sebenarnya bertanggungjawab membentuk generasi madani? Adakah pihak sekolah sahaja? Dipersilakan. Okey, Afiah, siapa? Okey, kalau kita nak jawab soalan ni, sebenarnya kan semua orang boleh menjadi atau memainkan peranan untuk membentuk generasi madani. Baik kita, baik Afiah sendiri, baik saya, baik cikgu-cikgu semualah. Okey, saya bagi contoh lah kalau kita nak membina sebuah rumah Afiah, kita perlu membina rumah yang kukuh. Kita perlu ada simen yang kuat, tiang yang kukuh, bumbung yang baik kan Afiah kan? Nak buat rumah kan? Jadi kalau salah satu komponen dalam rumah tu orang kata kita perbuat daripada cat ayam bahan-bahan yang tak berkualiti, rumah tu takkan lama kan? Dia akan roboh cepat, tak tahan lama. So dia tak ada kualiti lah. Macam tu juga kalau kita nak bentuk seorang anak, rumah itu ialah keluarga, sekolah ialah guru, masyarakat adalah jiran. Okey, kalau kat rumah, kalau kita tengok contoh peranan ibu bapa, ibu bapa kena cakap yang baik-baik, kena tunjuk contoh yang baik-baik pada anak-anak kan. So macam tu juga dalam kawasan kejiranan, dia kena tunjukkan kejiranan yang baiklah supaya anak-anak macam Afiah, macam kawan Afiah, macam Nawal
boleh membuat satu orang kata persekitaran yang baik lah untuk menjadi generasi madani. Okay, kalau kata dalam rumah tu kan mak bapak suka bergaduh kan Afia kan. Lepas tu kalau kita tengok, kita selalu baca dekat media sosial cakap benda-benda yang buruk, kutuk sana, kutuk sini kan. Lepas tu kat sekolah pun ada kes-kes buli. Macam mana seseorang anak tu nak jadi generasi madani? Sukarlah kan. So kat situ cabaran. Dan sebenarnya kan kalau untuk Afia ni, kalau saya bagi contoh kan, contoh Afia kalau kat sekolah, kalau Afia nampak ada sampah dekat lantai, adakah kita nak tunggu acik cleaner yang pungut sampah tu? Takkan. Afia sebagai anak yang baik, Afia akan kutip sampah tu. Itu contoh madani. Itu dari segi anak sendirilah. Okey, begitu juga perpaduan. Kita tak boleh minta orang luar untuk menyatukan masyarakat kita. Okey, jadi secara ringkasnya untuk makluman Afia, semua orang lah, semua pihak, semua peringkat perlu dan bertanggungjawab untuk mewujudkan dan melahirkan generasi madani. Afia, saya ada satu contohlah dari segi perpaduan. Okey, katakanlah Afia naik satu bas. Dalam bas tu ada kaum Melayu, Cina, ada India. Bas tu rosak, tayar terpancit. Acik pemandu bas tu minta orang Melayu ke je yang turun? Ke semua turun? Semua turun sebab apa? Sebab semua orang bertanggungjawab. Semua orang terkesan kalau tayar bas bocor. Jadi macam tu juga kalau masalah perkauman. Semua orang akan terlibat. Semua orang akan tergugat. So maksudnya generasi madani dan perpaduan memang saling berkaitan. Okay? Puan, apakah pula peranan ibu bapa? Dipersilakan. Okey Afia, saya percaya orang selalu cakap sekolah ialah universiti pertama seorang anak, tapi rumah adalah sekolah pertama untuk anak. Okey, kalau soalan Afia tu, adakah ibu bapa sangat berperanan untuk membentuk generasi madani? Ya, saya setuju. Okey, sebab anak-anak ni dia akan melihat apa yang ibu bapa buat. Anak-anak ni ibarat span tu Afia, span. Apa yang mak ayah buat, apa yang mak ayah keluarkan kataan, dan apa yang dia dengar di sekolah, di rumah adalah satu pembelajaran secara tidak langsung. Katakan mak ayah suka kutuk-kutuk orang, suka mengumpat hal orang, anak akan ikut. Katakan mak ayah tu suka keji tentang perkauman, anak-anak tak mustahil akan ikut. Jadi kalau nak menjawab soalan ni, ibu bapa perlu mainkan peranan. Contohnya kalau katalah kalau di Terengganu mungkin agak jarang lah. Kalau kawan-kawan di luar sana, misalnya ada kaum yang orang kata meraihkan perayaan lain-lain kaum, contoh sambutan Tahun Baru Cina, why not kita sebagai orang Melayu ucap Selamat Tahun Baru Cina kepada kawan kita. Okey, kalau kita ucap tu tak semestinya kita orang Cina kan, tak semestinya kita masuk agama dia, tapi tanda kita hormat. Kita hormat dan kita menerima. Itulah konsep dalam Malaysia Madani. Okey. Dan mak ayah juga sangat berperanan lah. Kalau setiap hari kita tanya anak-anak dah siap tak homework? Tapi kita tukar. Macam mana? Hari ni kamu tolong siapa? Hari ni kamu dah minta maaf dengan siapa? Itulah orang kata sebenarnya yang orang kata asas untuk membentuk sasi anak-anak kita sendiri. Okay. Puan, Cik Jatuh. Apakah peranan Japanin dalam membentuk generasi madani? Dipersilakan. Okey, Afia, sebenarnya kan jabatan perpaduan ni banyak orang kata orang akan keliru tau Afia, jabatan perpaduan dengan jabatan lain. Ada yang tak pernah dengar pun jabatan perpaduan. Macam tu juga saya bila saya perkenalkan diri saya daripada jabatan perpaduan. Dia akan sebut jabatan ni jabatan yang uruskan rupa tetangga tu kan. Saya senyum je lah sebab betul. Antara secebis orang kata peranan jabatan perpaduan adalah untuk menguruskan rupa tetangga ya. Tapi sebenarnya jabatan perpaduan tu dia lebih daripada itu. Sebenarnya Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional ni diletakkan di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Jadi secara ringkas, peranan kami adalah untuk menyatukanlah kaum-kaum di Malaysia. Okey, kalau Afia tanya kita, banyak program-program di bawah Jabatan Perpaduan yang kami laksanakan. Daripada usia kecil, usia tengah kecil, usia kanak-kanak, dewasa, mahupun orang tua. Semua di bawah tanggungjawab Jabatan Perpaduan. Okey Afia bagi contoh. Afia dulu sekolah mana? Tabika mana? Kalib Okey. Kalau prasekolah kami ada tabika perpaduan tau Afia.
Okey, Tabika Perpaduan tu untuk kanak-kanak umur 456. Okey, dalam tu kita ada banyak orang kata pendidikan awal untuk anak yang kecil lah. Okey, selain daripada Tabika Perpaduan, kita ada Rukun Tetangga, Afia. Afia pernah dengar tak Rukun Tetangga? Tak pernah? Okey, Rukun Tetangga adalah satu komuniti dalam satu-satu kampung kat taman kan, Afia kan? So, Rukun Tetangga ni dia buat macam-macam program. Melukis, pertandingan tarik tali, sukan rakyat, dia buat majlis perayaan, banyaklah aktiviti yang jabatan dan KRT laksanakan. Okey, selain daripada KRT kan Afia, kita ada juga Kelab Rukun Negara. Afia pernah dengar tak? Kelab Rukun Negara. Kelab Rukun Negara ni kelab yang ditubuhkan di sekolah. Saya percaya di sekolah Rurendang ni ada Kelab Rukun Negara. Okey, kita ada juga Sekretariat Rukun Negara. Itu di IPT lah, dekat universiti, dekat college kan. Lepas tu kita ada juga mediator community. Mediator community adalah satu pihak yang menjadi orang tengah lah. Okay, kalau katakan ada sebelah pihak bertelaga, pihak satu lagi pun tak puas hati, Jabatan Perpaduan dia berperanan menjadi orang tengah mencari jalan penyelesaian. Okey, kalau untuk Jabatan Perpaduan Afia, saya bagi contoh satu lah. Kita ada program untuk murid-murid sekolah. Nama dia program GRIP, Gerak Integrasi Perpaduan. Okay, program ni kita akan himpunkan banyaklah murid-murid daripada sekolah-sekolah kan, kita buat aktiviti bersama, daripada tak kenal kita kenal, lepas tu kita kontak. Itu orang kata tujuan jabatan kami ni adalah untuk merapatkan yang jauh, mengenali lebih dekat lagi kawan-kawan, terutama yang bukan Melayu. Sebab saya percaya dekat sini macam kuranglah sikit kan, orang-orang bukan Melayu, macam rare tau. Kalau dekat sini kita nak cari bukan Melayu tu agak payah sikit lah. Itulah orang kata contoh-contoh peranan Jabatan Perpaduan. Sebenarnya kan Afia, perpaduan tu kita tak ukur melalui berapa banyak program yang kita buat tau Afia. Kita ukur berapa banyak hati yang kita dapat satukan. Okey? Okey Afia?